Apakah hukum orang Melayu jiru air atas kubur? Hukum jiru air ni dua. Yang pertama, harus. Yang kedua, dilarang. Bila harus, baru tanam. Kita pun jiru. Apa tujuan? Supaya tanah kemah. Yang kedua, jiru supaya tanah tak debu. Yang ketiga, jiru kerana ada tanah-tanah pokok sikit biar dia tumbuh. Dan yang dilarang kerana ikut orang. Tak tahu benda tujuan. Jiru hatek. Dan yang haram kerana itu supaya jadi sejuk mayat. Bila dia jiru, pok kita pun duduk tak ada bawah dalam kubur. Oh, tak. Tu bid'ah, haram. Faham? Lepas tu nak jiru kena faham. Bukan untuk mayat, tapi untuk tanah tu saja. Nak suruh kemah atau pokok-pokok bunga selasih nak suruh tumbuh, maka dia bertasbih kepada Allah. Tumpang tasbihnya dapat rahmat kepada mayat di sisi jumhur ulama. Bukan jiru untuk mayat. Ni gak mak suruh jiru. Nak tengok petang megang syok raya. Petang ni kan pergi kubur. Nak bawa botol cik. Dah benda tu jual lah orang jiru attack. Aku tengok orang jiru air, kalau orang jiru minyak tina. Jangan copyright control gitu, biar belajar.